Okey, kita buka pada gold ya. Semalam yang berita apa cerita dia naik dan turun. Jadi kita tengok M15 lah, M15 kita nampak sebab gold ni kuat Semalam dia buat compression, pemerasan compression. Tapi hati-hati tau, ni compression semalam ni dia macam ni susah nak cakap, nak predict sebab sekarang ni kau tengok dia yang paling penting adalah R1, R2. Orang nampak compression, orang akan ingat dia akan sell lagi. Biasa ni R1, R2 lah ni. Biasa kawasan manipulation. Dia buat manipulation kat sini. Ada R1 dan ada R2. So kau perasan lah. Maybe aku tak letak R1, R2 ni sama kat situ. Just kau faham sajalah. Dan kalau kau tarik terus trend line ni, nampak? Kawasan ni juga telah di breakout lah. Dan di sini kita tahu ini adalah kawasan di mana adalah double baru. Double baru. Ya, kawasan double baru ni. Kawasan double baru. Sini ada resistance lagi. Kan dia sambung kan resistance. Jadi dia ada dihalang oleh resistance. So dia menjadi support lah sini. Tapi kita kena ingat lah, sebab mungkin dia akan test dulu kali pertama, lepas tu dia akan test kali kedua, dia nak tembus ke bawah. Kemungkinan besar. Ini apa yang berlaku lah. Dan kalau kita tengok di atas, kenapa dia turun? Pertama sekali dia telah membuat manipulasi. Di sini ada R1, R2. Dia ada buat R1, R2. Dah aku tulis lah. Ada R1, R2. Tu R2. So ini adalah R1, R2. Dan dia dalam satu baris yang sama lah. Ini memang tepat lah barisan ni. Garisan ni tepat lah. Satu baris yang sama. Kedudukan yang sama. So dia naik ke atas, dia ambil liquidity dan dia turun. So sebenarnya pada mulanya aku berfikir yang dia cuma ambil kawasan QML, di mana dekat sini ada bahu kanan, bahu kiri. Dia ambil sampai sini je. Lepas tu dia terjun. Lepas tu dia naik pelan-pelan. Rupanya dia buat lagi fake out. Dan bila dia dah buat fake out, dia akan pergi lagi ke atas ambil liquidity. So liquidity dia di sini. Sebenarnya dia bukan saja liquidity, tetapi ini adalah kawasan di mana dia adalah juga fake out. Dan dia fake out. Dia manipulasi lah semua ni. Kalau dia sama baris tu, dia cuma buat manipulasi saja ataupun sejarah. So bila dia dah buat manipulasi atau sejarah, bermakna dia cuba psycho kita lah. So dekat sini jadi fake out jugalah, sama. Aku just tulis fake out je lah. Maknanya kau faham lah, di situ adalah kawasan manipulasi R1 dan R2. So ini zone ni lah. Dia juga ada liquidity dan dia juga adalah fake out. Jadi price pun terjun. So dia terjun turun sampai mana turun? Okey lah. Kita tak tahulah ke mana nak turun sebab sini pun tak lepas lagi kawasan biru kat bawah ni. Dan kalau lah dia nak pergi boleh pergi sampai bawah sini pun boleh. Sebab kalau kau nak detail, kau kena lihat dalam time frame H4 lebih besar dan kau akan nampak lebih jelas lah ke mana arah dia nak pergi. Sebab di sini telah berlakunya support 1, support 2. Kalau kau perasan lah, aku tandakan lah warna biru ni dekat kawasan sini. Ini adalah kawasan sejarah yang dia telah buat manipulasi. Dan satu lagi, dia pastinya ada lagi satu di sebelah bawah yang belum lagi dia selesaikan. So ini pun akan menjadi fake out juga. Kalau dia sampai touch dan dia fly, dia meninggalkan fake out lah. Itu saja yang aku boleh cerita. So apa-apa pun, reason sebab dia naik tu dah aku bagi tahu. Kalau kau tengok kat N15, sebab dia buat benda ni, fake out ni lah. Lepas tu turun price, dia buat CP, tapi CP tu tidak tak terjun banyak lah. CP tu tak terjun banyak. Lepas tu price naik atas, dia ambil fake out, lepas tu baru dia terjun bawah. So selepas ini kita tak tahu dia ke mana, sama ada dia ke bawah lagi. Just standby saja zone-zone yang biru ni lah. Kalau kat bawah ni, kalau dia tembus bawah, itu maknanya kita counter back sell lah. Maknanya kita sell saja. So kalau kata dia tembus ke sini, tembus, maksud aku tadi tembus daripada kawasan biru yang tengah tadi, kita terus cari sell saja dekat sini. Maybe dia akan jadi macam ni, ataupun
dia sambung lagi penurunan yang seterusnya. Macam itulah. So ini kita tak tahu. So market kita tak kawal, just kita bukan nak predik, tapi biasanya kalau kita fikir tu memang ada banyak pilihan lah kalau nak buat pilihan. Kalau di sini pun boleh juga buy. Tak ada masalah kalau nak buy. Jadi pilihan masing-masing punya mata nak lihat macam mana. Jadi dekat sini pun dia boleh buy. Nampak? Okay. So itu saja setakat ni. Baik, aku rasa cukup. Maybe insyaAllah kita tengok apa video aku boleh share. Baik, Assalamualaikum.